Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mempergiat usaha bagi mempertingkatkan kesedaran awam dan memperkukuh sistem keselamatan kebakaran di negara ini. Timbalan Ketua Pengarah JBPM Datuk Ahmad Izram Osman berkata pihaknya menyediakan pelbagai inisiatif seperti seminar untuk berkongsi ilmu dan meneroka inovasi baharu dalam kebombaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia secara konsisten memberi pendedahan berterusan kepada masyarakat, bermula dari peringkat kanak-kanak sehinggalah dewasa mengenai kepentingan pencegahan dan pengurusan kebakaran. Terdapat 9 cabaran utama kebombaan, antaranya kejadian kebakaran kematian dan kemusnahan nilai harta benda per kapital, keupayaan dalam pengurusan kecemasan bencana dan keterlibatan komuniti dalam budaya keselamatan. Lebih 300 peserta dari pelbagai sektor dihimpunkan dan diberi pendedahan menyeluruh mengenai piawaian keselamatan, sistem pengurusan risiko serta penggunaan teknologi terkini. JBPM secara rasmi diiktiraf sebagai Badan Peneraju Industri atau Industry Lead Body ILB dalam bidang kebombaan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK bermula Ogos 2024 hingga Disember 2026. Beliau turut menekankan keperluan kolaborasi strategik antara agensi kerajaan, swasta dan komuniti setempat dalam membentuk budaya keselamatan kebakaran yang mampan. JBPM juga sedang membangunkan sistem Command Control Center and Computer Intelligence C4I yang mengintegrasikan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan kecekapan pengurusan operasi kebakaran. Pelbagai inisiatif dan teknologi diperkenalkan untuk memastikan keselamatan kebakaran di negara ini sejajar dengan perkembangan teknologi dan cabaran masa kini.